Ratu! Aku ingat kau dah mati. Hidup lagi kau bangun sekarang. Kenapa ni? Kau bangun sekarang daripada rumah ni. Kenapa kau ni? Kau bangun sekarang. Kenapa bang? Bangun abang. sekarang. Kau main sini. Kau main sini. Kau tak payah nak belagak sakit lah. Kenapa kau bangun tadi? Ni bagus. Kakak kau ni. Ni kau ajar adik kau macam ni? Aku bini kau tau. Aku kesiankan kau sebab tu aku kahwin dengan kau. Mana kau kahwin dengan aku bukan ikan kau cinta aku. Kau nampak tak family korang ni? Family korang ni betul-betul aku serabut. Kau keluar daripada rumah aku. Keluar. Ha? Aku serabut family korang ni. Kau keluar daripada rumah aku. Aku cakap keluar daripada rumah aku. Keluar daripada rumah aku. Keluar daripada rumah aku. Aku cakap keluar. Aku keluar semua. Keluar daripada kau. Ini lagi satu. Ha? Korang ni betul-betul menyusahkan aku. Apa ni? Datang rumah aku cuma menumpang je. Selama ni aku yang hidupkan korang. Kau faham tak? Dengan adik kau macam ni, dengan adik kau macam ni, dengan kau macam ni, dengan adik kau ni asyik tidur dalam rumah, aku yang sediakan makan minum. Ha? Dah. Abang. Dah, jangan harap lagi dengan Jangan orang macam gini. keluar daripada rumah aku. Jom, kita turun. Keluar, turun daripada rumah Ambil aku. rumah kau ni. Keluar aku cakap. Keluar. Betul-betul menyusahkan aku diorang ni. Kau pun keluar. Kak, saya sayang je kak. Tak payah harapkan lagi orang macam tu. Dia dah ceraikan kau dah. Cinta kita, Kak. Kita kena buktikan dekat dia. Tanpa dia kita boleh hidup lah. Dah. Ya Allah. Mana buka bodoh? Mana buka? Jangan buat macam tu kat adik. Jangan buat macam tu kat adik. Bangun. Kita boleh hidup. Kita boleh bina keluarga kita 4 orang. Bukan nak harapkan dia je lah. Jom. Jangan pergi sana lagi. Jom. Sana. Astagfirullahalazim.